Baru ni saya terdengar pula. Ada orang tanya, saya pun cek tengok. Ni orang tanya 2005 ni. Saya dah jawab dah. Saya kata ni buku wasiat Sayyidina Ali ni. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Saya kata jangan buku ni jangan. Ini salah ni. Sebelum buku ni keluar, saya kata 20 tahun dulu saya tahu dah ni. Ketika dia masih type. Masa tu komputer pun tak ada lagi. Typewriter biasa ni zaman dulu punya. Saya dah tengok dah. Saya kata dah tak boleh. Kenapa dia buat ni? Orang terkenal juga. Saya dah tegur dah. Jangan buat. Lepas tu adalah orang bertemu dengan keluarga dia. Dia kata dah bincang-bincang. Keluarga dia macam tak maulah, tak mau keluar. Baguslah, saya pun suka. Lepas tu tahu-tahu keluar pula buku tu. Saya pun katalah silap ni. Lepas tu kebetulan ada salah seorang pemimpin tu, dia mengajar 2012 lagi buku tu. Itulah bendanya, akibatnya bila kita sebar. Jangan kena takut pada Allah SWT. Betul, hadis ni sudah ada. Tapi kenapa yang disebar yang maudhu' tu? Tetap berdosa. Kalau kita tersalah bukan dengan sengaja, lain. Kita cuba dah, tapi tersalah. Dan bukan kita cari setelah orang sebut benda ni salah, benda ni maudhu', dalam kitab-kitab ada maudhu', dah sebut dah nama kitab tu, sebut dah tajuknya wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kita cetak pula dia lagi banyak. Ini saya rasa keliru lah. Sebab itu saya kata ramai di antara kita ni saya maafkan dengan sebab kejahilannya. Kita nampak dia ustaz, kita nampak dia ketua satu jemaah, yang sebenarnya dia banyak perkara lagi dia tak tahu. Mudah-mudahan kita sangka baik. Dia pun takut juga kepada Allah. Dia tak mahu juga. Tapi dia tak tahu. Dia sangka baik. Ni orang alim juga. Lama juga duduk Mekah ni. Dia yang terjemah ni. Takkan salah kot. Macam tu. Tak boleh. Itu tidak akan melepaskan kita daripada tanggungjawab kita. Kita tetap bersalah. Ulama-ulama sudah jelas banyak macam tadi wasiat Sayyidina Ali. Dalam kitab hadis maudhu' sudah sebut dah tu. Semua buku tu itu semua maudhu'. Kecuali yang saya sebut satu saja dalam tu. Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Itu saja. Yang lain semuanya maudhu'. Termasuklah kalau nak pergi berjalan mana-mana bawa barang besar, jangan lupa. Apa nak ajar benda macam tu? Sebelum makan apa-apa makan garam dulu. Baguslah tu kepada orang darah tinggi. Banyaklah cerita-cerita yang semua ada dalam kitab betul lah. Untuk apa disebar benda-benda yang mengarut? Kita rasa lebih Sayyidina Ali. Tidak. Kita sebenarnya menghina Sayyidina Ali, menghina Nabi. Nabi ni ajar benda-benda macam tu. Tak ada benda yang berendah, benda yang sebenarnya untuk panduan sepanjang masa. Benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang memang salah pun kita kaitkan dengan Nabi SAW. Itu malangnya.